trend dan juga realiti yang berada di hadapan kita sudah semakin berubah dan berbeza. Di peringkat antarabangsa sebagai contoh, pada tahun lepas, saya masih ingat lagi saya hadir dalam sesi perbincangan dengan ISDB, Islamic Development Bank, dan juga dengan UNHCR, United Nations Commission for Human Rights. Isunya adalah bagaimanakah untuk menampung peruntukan perbelanjaan untuk pelarian di seluruh dunia sekarang ini lebih kurang ada 122.6 juta orang. Lebih 50% adalah orang Islam. Apabila negara-negara besar di dunia sudah menarik sumbangan mereka, Amerika, Eropah sudah mula menarik dan tidak menyerahkan sumbangan seperti mana sebelum-sebelumnya. Mesej yang ingin disampaikan, kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kita tidak boleh bergantung kepada negara-negara besar, negara-negara maju di dunia. Kita kena berdikari, kita kena mandiri, dan kita bertanggungjawab untuk membantu saudara-saudara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah realiti yang berlaku. Apa yang cuba diselesaikan oleh ISDB, ini yang kita perlu, iaitu satu daya cipta, satu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan perbelanjaan dan peruntukan. Maka ISDB telah melancarkan Global Islamic Fund, Global GIFR. Apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah betapa pentingnya untuk kita melihat dunia pada hari ini sudah berubah. Ini bermakna pendekatan untuk kita mengumpul, mengutip ataupun dana crowdfunding dan sebagainya memerlukan satu inovasi dan daya cipta yang baru. Dunia filantropi perlu berubah. Kita tidak boleh lagi hanya bersifat tradisional, tetapi kita perlu memikirkan anjakan bagaimanakah bentuk filantropisme yang baru. Ini bermakna Yapim dan barangkali semua yang ada pada hari ini perlu meneroka penemuan-penemuan baru untuk kita memperkasa dan merancangkan lagi dunia philanthropism, dunia untuk kita membantu. Sebagai contoh, pada hari ini kita tidak boleh lagi hanya bergantung kepada purely donations, kerana semua orang mengutip dari rumah. Kita perlu melihat bagaimana instrumen blended finance, venture philanthropy, bagaimana hybrid instrument untuk kita janakan supaya ianya dapat memberikan lebih manfaat kepada masyarakat. Purely donation ataupun hanya derma itu kita boleh teruskan, tetapi kita tidak dapat memantapkan lagi potensi yang sebenar philanthropism yang ada di negara. Kita berasa bersyukur kerana di bawah Global Index dermawan di dunia, negara kita terletak di tangga yang ke-20 dunia. Kita alhamdulillah, kita berasa berbagi. Kita tepukanlah kepada rakyat Malaysia.